Sekolah kami, kebanggaan kami. SMK Sungai Submurni menyimpan banyak ruang yang menjadi nadi kehidupan sekolah. Di sinilah pelajar membesar, berkongsi idea dan membentuk identiti. Dataran ialah tempat utama perhimpunan sekolah. Di sinilah pelajar dan guru berkumpul setiap pagi untuk mendengar amanat, menyanyikan lagu sekolah serta memulakan hari dengan disiplin dan semangat. Program pendidikan khas integrasi memberi ruang kepada murid istimewa untuk belajar dan berkembang. Dengan bimbingan guru, mereka dilatih berdikari dan diberi peluang untuk mencapai kejayaan tersendiri. Pusat sumber sekolah ialah tempat mencari ilmu. Di sinilah pelajar membaca, belajar dan menambah pengetahuan melalui pelbagai bahan rujukan. Kantin sekolah menjadi tempat pelajar berehat. Di sinilah kami menikmati makanan serta berinteraksi bersama rakan-rakan. Sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, tetapi ruang membentuk sasiah dan masa depan. Marilah kita menghargai sekolah kita dan terus berusaha mencapai kejayaan bersama.